Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya tentang syarat wali berkaitan adil, tidak fasik. Dalam ceramah bahagian perkahwinan, kalau wali tak salat tak boleh jadi wali, takut tak sah perkahwinan itu. Kalau ayah dah meninggal tapi digantikan wali adik-beradik, iaitu abang kandung. Contoh abang kandung itu tak salat, ada kesan apa-apa tak dalam perkahwinan itu, Ustaz? Baik, isu adalah syarat adalah bagi wali menimbulkan perbezaan pendapat di kalangan ulama. Wallahu taala alam. Di dalam fatwa Al-Aiz Ibni Abdissalam, beliau berpandangan pandangan yang asah, pandangan yang lebih kuat, tidak disyaratkan adalah, tidak disyaratkan adil bagi seorang wali dan bagi seorang wali di dalam perkahwinan. Kerana pada lazimnya, sudah menjadi kelaziman, seorang wali akan sudah tentu memikirkan maslahah atau kebaikan untuk anak dia, kalau wali itu bapa, dan dia tak suka keburukan masuk dalam keluarga dia. Jadi oleh kerana itu Syekh Al-Aiz Ibn Abdissalam berpandangan adil tidak menjadi salah satu syarat di dalam akad perkahwinan, asalkan wali itu adalah seorang Muslim. Oleh kerana itu, tengok kalau ayah tak salat, abang yang tak salat, tengok mereka tak salat kerana apa. Kalau mereka mengingkari kewajipan, maka menjadi sepakat ke semua para ulama', mana-mana orang yang mengingkari kewajipan salat, dia termasuk di dalam kumpulan murtad, kumpulan yang terkeluar daripada Islam. Orang yang seperti ini tak boleh menjadi wali. Akan tetapi jika dia tidak salat kerana malas, dalam masa yang sama dia mengakui keutamaan salat, kewajipan salat, kemuliaan salat, maka orang seperti ini termasuk dalam kumpulan fasik. Berdasarkan pandangan Al-Aiz Ibn Abdissalam, mereka menjadi wali dalam pernikahan, akad pernikahan tersebut sah